Perang Bukit Putus ialah perang di antara Yam Tuan Antah melawan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dari Sungai Ujong dan pihak British pada tahun 1875. Di dalam perang ini, British memainkan peranan sebagai tentera yang menyokong Sungai Ujong, manakala Yam Tuan Antah pula menyatukan Negeri Sembilan menentang kemasukan British di sana. Semuanya bermula pada tahun 1869. Yam Tuan besar pada waktu itu ialah Yam Tuan Imam dan baginda telah pun meninggal dunia. Dengan jawatan itu dikosongkan, maka bermulalah pemilihan bagi Yam Tuan besar yang baru. Dalam pemilihan ini, terdapat dua calon yang jadi tumpuan, iaitu Tunku Ahmad Tunggal, anak kepada Yam Tuan Imam, dan sepupunya Tunku Antah, anak kepada Yam Tuan Radin. Baiklah, kini tiba masanya untuk kita mengira kertas undi. Kita mula dengan 1 undi untuk Tengku Ahmad. Yahoo! 1 undi untuk Tengku Antah. Yeah! Dan 1 lagi undi rosak. Baiklah, keputusan pemilihan adalah tergantung. Siapa yang tanda 2 kotak tu? Entah. Aku undi Tengku Antah. Kau Tengku Ahmad. Rembau pula kata yang dia merdeka daripada Yam Tuan. Jadi ni mesti kerja. Kenapa nak kata undi Ahmad? Apa je mamak tu ada? Lagipun dia bukan anak Yam Tuan Radin. Oh, mentang-mentanglah dia abang kau nak suruh aku undi dia. Persaingan antara kedua-dua calon ini adalah sangat sengit sehinggakan undang luak-luak gagal mencapai kata sepakat untuk pilih Yam Tuan besar yang baru. Kegagalan mencapai keputusan ini menyebabkan tiada Yam Tuan besar yang akan dilantik. Kekosongan ini memberi peluang kepada negeri-negeri yang di bawah Negeri Sembilan untuk bertindak secara sesuka hati. Dan salah satu daripada negeri tersebut ialah Sungai Ujong. Pada tahun 1871, satu watak penting mulai masuk ke dalam arena politik Negeri Sembilan. Beliau merupakan orang kanan kepada Datuk Kelana Sending dan beliau memainkan peranan penting di dalam perang ini. Pada waktu itu, Sungai Ujong dikuasai oleh Datuk Shah Bandar Kulub Tunggal kerana beliau mengawal lombong-lombong dan bandar-bandar di Sungai Linggi. Datuk Kelana Sending pula hanya dijadikan sebagai patung boneka sahaja. Begitu juga dengan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman yang menggantikannya pada tahun 1873. Bagi mengatasi Datuk Tunggal, beliau mula memohon perlindungan tentera British pada awal tahun 1874. Sebagai balasan, Sungai Ujong menjadi negeri naungan British. Dan beliau bersetuju untuk menerima Kapten Patrick Jemery sebagai residen. Kerjasama ini berjaya mengalahkan Datuk Kulub Tunggal. Namun demikian, Datuk Kelana telah melakukan satu kesilapan besar. Tindakan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman membenarkan British masuk ke Negeri Sembilan menyebabkan seluruh Negeri Sembilan bersatu menentang kemasukan British di negeri tersebut. Bagi mengetahui perintangan ini, penghulu-penghulu tanah mengandung dan undang Johor membuat keputusan untuk memilih Tunku Antah sebagai Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun, Datuk Kelana Syed Abdul Rahman masih tidak bersetuju dengan pelantikan baginda. Sebagai balasan atas ketegilannya, Yam Tuan Antah tidak mengiktiraf Datuk Kelana sebagai undang Sungai Ujong. Pertikaian antara undang dan Yam Tuan ini memuncak dengan status teraci yang menjadi isu terhangat pada waktu itu. Luak teraci pada waktu itu merupakan luak yang dituntut oleh undang Sungai Ujong dan juga Yam Tuan besar sebagai wilayah mereka. Pada mulanya, Datuk Kelana cuba menguasai teraci sepenuhnya dengan melantik penghulu di sana. Tetapi, dengan sokongan seluruh rantau Negeri Sembilan, Yam Tuan Antah telah memecat penghulu yang dilantik oleh Sungai Ujong, lalu menduduki luak tersebut pada bulan November 1875. Tindakan Yam Tuan Antah ini jelas telah mencabul kedaulatan wilayah Sungai Ujong dan satu tindakan perlu diambil. Jadi, pada 27 November 1875, Kapten Patrick Murray menghantar sepasukan polis dan askar British berjumlah 50 orang ke Teraci. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Hinksman dan bersama mereka ialah seorang juruukur bernama Dominic Daly. Di dalam perjalanan itu, Daly membuat keputusan untuk meninggalkan pasukan Hinksman lalu meneroka kawasan pedalaman Teraci bersama sepasukan polis. Apabila beliau tiba di sebuah sawah padi, Daly bertembung dengan sepasukan askar milik Yam Tuan Antah. Mereka mula bersoal jawab kepada Daly berkenaan tujuan mereka ke Teraci sebelum menyuruh beliau berpatah balik. Daly kemudiannya melaporkan situasi tersebut kepada Kapten Murray dan Lieutenant Hinksman. Sebagai tindak balas,
Lieutenant Hinksman pun menghantar pasukannya ke kawasan sawah tersebut pada keesokan harinya. Apabila Hinksman tiba di sana, Hinksman dan pasukannya terus berlindung di belakang sawah. Segerombolan askar Yam Tuan pula keluar daripada rumah mereka lalu bersiap sedia untuk melepaskan tembakan ke arah Hinksman. Hinksman pula mengarahkan tenteranya untuk mara. Lalu tercetuslah Perang Bukit Putus pada tanggal 28 November 1875. Di dalam pertempuran ini, kedua-dua pihak berbalas tembakan sehingga mereka hampir kehabisan peluru. Semasa pertempuran, Lieutenant Hinksman terdengar khabar angin yang tentera Yam Tuan Antah akan bertambah setiap jam. Malah sebahagian daripada mereka cuba menyelinap ke belakang barisan pasukan British untuk menyekat jalan keluar mereka. Melihat tekanan ini, Lieutenant Hinksman dan Kapten Murray memilih untuk berundur balik ke Seremban. Kemenangan dalam pertempuran ini telah menguatkan semangat tentera Yam Tuan Antah dan menarik sokongan sebahagian besar masyarakat Negeri Sembilan. Seramai 800 hingga 4,000 orang Melayu telah menyertai tentera Yam Tuan Antah untuk menentang British. Dengan kekuatan yang baru ini, baginda bersiap sedia untuk menyerang Sungai Ujong. Di pihak British pula, keadaan mula menjadi kelam kabut. Tentera British di Sungai Ujong hanya tinggal kurang daripada 50 orang. Dan mereka perlu bersiap sedia untuk menghadapi serangan pasukan berkali ganda lebih besar. Bagi menghadapi Yam Tuan Antah, Kapten Murray membahagikan tenteranya kepada dua buah kumpulan. Kumpulan pertama diketuai oleh Hinksman untuk mempertahankan Rasah, sementara beliau pula mempertahankan Seremban supaya dapat memastikan yang Datuk Kelana Syed Abdul Rahman berasa selamat. Jika Datuk Kelana berasa tidak selamat lalu melarikan diri daripada Sungai Ujong, ia akan mencetuskan kebangkitan di sana dan memerangkap tentera British di kawasan tersebut. Mereka juga meminta anggota tambahan daripada Gubernur Negeri-Negeri Selat, iaitu William Jervois. Gubernur Jervois bersetuju untuk menghantar 350 orang askar Gurkha, beberapa laras meriam dan 85 orang tentera upahan. Pada malam 2 Disember, kira-kira 200 orang askar Yam Tuan Antah merentasi sempadan ke Sungai Ujong dan mula menduduki balai polis Paroi yang ditinggalkan oleh pihak British. Kerisauan Murray hanya terubat apabila 20 orang askar British tiba daripada Melaka pada pagi esoknya. Ketibaan askar-askar ini membolehkan Kapten Murray melaksanakan rancangan mereka untuk menyerang pasukan Yam Tuan Antah. Pada petang 4 hari bulan, Hinksman melakukan serangan pertama ke atas Paroi. Di dalam perjalanan tersebut, mereka mula mengintip kubu askar Melayu yang berdekatan dengan Paroi. Menyedari kehadiran askar-askar British, askar-askar Melayu keluar daripada kubu tersebut untuk menyerang mereka. Situasi ini memaksa Hinksman untuk berundur dari Paroi. Pengunduran ini diikuti oleh kemarahan tentera Yam Tuan Antah sehingga ke kawasan Ampangan. Mendengar berita yang pasukan Yam Tuan Antah telah menduduki sebahagian daripada Ampangan, Kapten Murray membuat persediaan untuk merampas semula pekan tersebut. Pada pagi 5 Disember, Kapten Murray sendiri mengetuai serangan ke atas Ampangan. Serangan ini memaksa pasukan Yam Tuan Antah untuk berundur daripada kawasan tersebut. Kemenangan ini memberi semangat kepada Kapten Murray dan peringatan kepada Yam Tuan Antah tentang kekuatan tentera British. Selepas pihak British merampas semula Ampangan, Hinksman merancang untuk menyerang Paroi pula kerana 85 orang askar upahan dari Singapura telah pun tiba. Di dalam ekspedisi ini juga, mereka merancang untuk membawa meriam ke Paroi. Namun, keadaan tanah dan meriam yang berat menyebabkan pasukan itu ketinggalan buat seketika. Pada 7 Disember, askar-askar British telah pun tiba di Paroi. Mereka melihat yang kampung tersebut dilindungi oleh kubu tanah yang dibina oleh tentera Yam Tuan Antah dan juga ada 2 buah kubu di sisi kiri dan kanan. Keadaan kawasan yang terbuka dan berpaya juga menjadikan risiko untuk ditembak jauh lebih tinggi. Mereka menganggarkan jumlah tentera Yam Tuan yang berada di situ sekitar 300 sehingga 600 orang. Jauh lebih besar daripada tentera British yang hanya ada sebanyak 168 orang. Untuk mengatasi masalah ini, Lieutenant Hinksman memecahkan pasukan tentera upahan kepada 2 kumpulan untuk menyerang dari hutan yang mengelilingi kubu tersebut. Pasukan pertama cuba menyerang daripada kiri, namun mereka tidak berjaya menembusi hutan yang tebal. Pasukan kedua pula berjaya menembusi hutan di sebelah kanan dan cuba menyerang kubu Yam Tuan. Serangan ini walau bagaimanapun menghadapi tentangan yang hebat oleh tentera Melayu yang melepaskan tembakan dari atas bukit. Kemudiannya, kedua-dua belah pihak berbalas tembakan di kawasan paya tersebut selama sejam.
Tembakan merentasi paya yang berterusan ini ternyata melemahkan kekuatan tentera British. Dahagakan kemenangan, Lieutenant Hicksman mengumpulkan seramai 20 orang untuk menyerang kedudukan Yam Tuan Antah menggunakan bayonet. Namun begitu, tentera Hicksman hilang arah semasa serangan lalu menyebabkan mereka bergerak ke kanan. Walaupun menghadapi serangan berbalas yang kuat, Hicksman berjaya merampas kubu Yam Tuan di bahagian sisi. Situasi di Paroi mula berubah apabila meriam-meriam British telah tiba dan bersiap sedia untuk menembak Yam Tuan Antah. Tembakan meriam-meriam yang lebih tepat menyebabkan tentera Yam Tuan mula retak. Kekalutan ini menyebabkan Hicksman membuat serangan akhir ke atas kubu Yam Tuan dan memusnahkan pertahanannya. Akhirnya Yam Tuan Antah berundur sepenuhnya daripada Paroi. Kemenangan pihak British di dalam pertempuran ini menandakan pengunduran sepenuhnya Yam Tuan Antah daripada wilayah Sungai Ujong. Namun begitu, peperangan masih diteruskan untuk merampas Mula Teraci dan menundukkan Yam Tuan Antah. Selepas kemenangan tersebut, kekuatan tentera British bertambah kukuh apabila 500 orang askar Gurkha telah tiba di Seremban beberapa hari kemudian. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Clay dan beliau mengambil alih tugas Murray sebagai Ketua Angkatan Tentera British di Negeri Sembilan. Disebabkan mereka kekurangan maklumat berkenaan strategi Yam Tuan, komander-komander British ini merancang untuk menyerang Teraci menggunakan dua kumpulan. Kumpulan pertama diketuai oleh Colonel Clay sendiri dari bahagian kiri hutan dan kumpulan kedua diketuai oleh Captain Hill yang bergerak daripada bahagian kanan hutan. Pada 20 Disember, Lieutenant Colonel Clay menggerakkan tenteranya seramai 280 orang ke Bukit Putus untuk menyerang Yam Tuan Antah. Yam Tuan Antah pula tahu yang British akan mara ke Seri Menanti. Jadi untuk menyekat kemarahan mereka, Yam Tuan telah mengarahkan agar kubu-kubu dibina di laluan Bukit Putus. Ketika pasukan Clay tiba berdekatan dengan kubu Yam Tuan, beliau mengarahkan sekumpulan askar Gurkha yang diketuai oleh Captain George Channer untuk membuat tinjauan. Di dalam tinjauan tersebut, beliau terlihat kepulan asap naik ke udara. Tengok ni. Aku masakkan korang ayam masak lemak. Oh, tapi aku masakkan kau daging masak lemak juga. Weh, aku dah masakkan korang ikan masak lemak. Kejap. Kalau aku masak, kau masak, dia pun masak, siapa yang jaga luar kubu? Jangan risau, tak orang Eda. Nasib baik ada. Askar Melayu pada waktu itu terlalu leka merewang sampaikan mereka tidak sedar yang askar British telah pun tiba. Terdengar tembakan telah dilepaskan, Clay terus merempuh kubu Yam Tuan dengan keseluruhan tenteranya. Serangan mengejut itu memeranjatkan tentera Yam Tuan sehingga mereka melarikan diri daripada kubu yang pertama. Walau bagaimanapun, sebahagian askar Yam Tuan terus melawan tentera British. Serangan demi serangan akhirnya memaksa tentera Yam Tuan Antah untuk berundur sepenuhnya daripada Bukit Putus. Pengunduran ini menandakan pengakhiran bagi pertempuran di sana dan sekaligus membuka jalan ke Seri Menanti kepada pihak British. Tuanku, orang putih dah nak sampai Seri Menanti. Apa patut kita buat? Mana tuanku pergi? Surat apa ni? Alamak. Dengan ini, mereka pun mara ke istana Yam Tuan di samping membakar dan merampas segala harta daripada kampung-kampung yang mereka lalu. Malah istana Seri Menanti turut dibakar oleh askar-askar upahan British. Perang ini pun tamat pada 25 Disember 1875 setelah hampir sebulan berperang. Setelah Seri Menanti berjaya diduduki oleh tentera British, Kapten Murray memulakan fasa baru dalam mentadbir wilayah yang didudukinya. Beliau bekerjasama dengan beberapa pembesar tempatan yang tidak suka kepada Yam Tuan Antah seperti Tunku Amat Tunggal dan juga Angki Bongsu. Sebarang senjata yang dimiliki penduduk luar tanah mengandung diserahkan kepada askar British. Namun, apa terjadi kepada Yam Tuan Antah? Kemana baginda pergi menghilangkan diri? Akhirnya tamat juga perang dengan si Antah. Jadi, apa yang akan berlaku seterusnya, Murray? Baiklah, Governor di Singapura bercadang supaya melantik Tunku Ahmad Tunggal sebagai pemerintah Seri Menanti. Tapi, bukan sebagai Yam Tuan. Sebab undang-undang adat, ya. Dan jangan risau, Colonial Office akan setujunya. What? Rejected? But why? For some reason, the Colonial Office rejected our proposals. And we can do nothing about it. Also, do you remember Antah? Yes? He's in Johor right now.
Pada bulan Mei dan November 1876, Yang Tun Antah dan Maharaja Abu Bakar telah berbincang dengan Gubernur negeri-negeri Selat berkenaan dengan perjanjian damai sebanyak 2 kali. Di dalam perundingan damai tersebut, Gubernur Anson sedar yang pengaruh Yang Tun Antah masih kuat di Negeri Sembilan apabila penghulu-penghulu tanah mengandung datang memberikan sokongan. Setelah berunding, Gubernur dan Yang Tuan berjaya mencapai kata sepakat untuk mencapai perdamaian. Di dalam perjanjian tersebut, Yang Tuan perlu mengiktiraf kedudukan British di Sungai Ujong dan Datuk Kelana sebagai undang kepada Sungai Ujong. Sebagai pertukaran, Yang Tuan Antah akan diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti dan baginda tidak lagi berkuasa sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Apabila perjanjian ini ditandatangani, Negeri Sembilan pun terkuburlah. Jadi selepas perjanjian ini ditandatangani, akhirnya tentera British meninggalkan Seri Menanti, lalu mereka pun kembalilah merdeka dan semua orang hidup bahagia selama-lamanya. Kalaulah itu berlaku, perjanjian damai ini mempunyai banyak isu. Selepas perjanjian ini ditandatangani, krisis baru pula muncul di negeri Rembau, Jelebu dan juga Seri Menanti. Di dua negeri yang merdeka ini, mereka mempunyai banyak masalah perebutan kuasa dalam kalangan pembesar. Pergelutan ini memberi peluang kepada pihak British untuk campur tangan dan menjajah kedua-dua negeri ini. Sebagai contohnya, Rembau menjadi naungan British pada tahun 1883. Jelebu pula menjadi naungan pada tahun 1886. Akhir sekali, Seri Menanti. Walaupun Yang Tuan Antah telah mendapat pengiktirafan dan tidak lagi mengancam undang yang berada di luar kawasan baginda, baginda mula menghadapi masalah dalam menguruskan negerinya sendiri. Selepas baginda pulang ke Seri Menanti, baginda menerima nasihat daripada Maharaja Abu Bakar untuk memerintah Negeri Sembilan secara mutlak. Malangnya, cubaan ini menghadapi kegagalan atas beberapa sebab. Pertama sekali, perkara ini bertentangan dengan undang-undang adat. Keduanya, Yang Tuan Antah tak ada pengaruh yang cukup kuat untuk mengubah adat tersebut. Dan yang ketiganya, Yang Tuan Antah tidak ada kuasa tentera untuk menguatkuasakan pemerintahan baginda secara mutlak. Keadaan bertambah melarat apabila Angki Bongsu ditembak oleh pegawai-pegawai polis Yang Tuan. Kesannya, hubungan antara Yang Tuan dan ketua-ketua suku Seri Menanti menjadi tegang. Sementara itu, masalah dalaman Seri Menanti diperhatikan oleh pihak British. Gubernur pada waktu itu mula campur tangan dan berjaya tenangkan keadaan antara Yang Tuan, Angki Bongsu dan ketua suku lain pada bulan Mac 1881. Selain itu, Gubernur Well juga memberikan pinjaman kepada Yang Tuan untuk membina jalan antara Seri Menanti dan Melaka. Namun demikian, sebahagian pinjaman tersebut dibelanjakan untuk kegunaan peribadi baginda. You know what? Time to get the entire state. Pada tahun 1886, Gubernur Well telah menghantar seorang pegawainya ke Seri Menanti untuk membantu Yang Tuan mengutip cukai. Kecekapan pegawai itu terselah apabila beliau berjaya menggandakan pendapatan negeri daripada $2,600 kepada $8,000 pada tahun berikutnya. Pada tahun 1887, secara rasminya Seri Menanti telah jatuh ke tangan British. Dalam tahun yang sama juga, Yang Tuan Antah telah terkena wabak cacar lalu mangkat pada 20 Oktober 1887. Baginda meninggalkan legasi di mana Negeri Sembilan berpecah, penghulu-penghulu pula bersengketa dengannya dan baginda hanya mempunyai gelaran Yang Tuan Besar tanpa sebarang kuasa. Namun begitu, pengganti baginda bukanlah calang-calang orang. Putera yang menggantikan baginda adalah seorang jejaka berusia 22 tahun bernama Tunku Besar Muhammad. Dengan sikap baginda yang disenangi oleh semua orang dan juga campur tangan British, Yang Tuan Muhammad berjaya mendapatkan pengiktirafan Johor dan Rembau sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Bukan itu sahaja, Jelebu dan Sungai Ujong menyertai semula Negeri Sembilan pada tahun 1895. Hasilnya, negeri tersebut bersatu semula di bawah Yang Tuan Muhammad. Kesimpulannya, Perang Bukit Putus merupakan perang yang memberi kesan besar kepada Negeri Sembilan. Berpunca daripada kegagalan undang memilih calon Yang Tuan, akhirnya tiada langsung yang memegang jawatan tersebut selepas perang tamat. Dan pengajaran paling penting sekali, jangan sibuk melantak makanan kalau tak tahu siapa duduk luar kubu.